Assalamualaikum, welcome to Follow BMX YouTube channel. So hari ni kat tangan saya ada satu barang baru yang saya baru dapat daripada sponsor saya. Dia orang baru saja restock. Jom kita tengok apa benda. Unbox. Tara. Ini dia handlebar terbaru daripada Autumn Bike, Nose Tracker handlebar. Ni cantik kan guys? Ini handlebar yang paling baru yang saya akan pakai. Kalau korang tengok handlebar saya tu dah lama dah saya pakai. Lebih 10 tahun rasa saya pakai. Tapi bukan handlebar yang sama. Dia design yang sama, cuma geometri yang berbeza. So masa mula-mula saya pakai 8.6 ketinggian dia. Sekarang saya pakai 9. Dia ada 8.6, 8.7. So saya beberapa kali dah saya tukar handlebar narkoba ni yang saya pakai sekarang ni. Hari ni kita nak beralih arah. Kita nak cuba 4 pieces punya handlebar pula. Berat dia dalam lebih kurang 800 lebih gram. So ini adalah berat yang orang kata optimum lah untuk handlebar high end BMX flatland yang menggunakan material chromoly. Ini memang chromoly heat treated lah. So ini yang antara yang ringan dan yang paling kuat. Yang paling penting sebenarnya yang paling kuat dan geometri dia. Design handlebar ini sangat cantik dan direka khas oleh rider Autumn Bike sendiri, nama dia Charles Patty. Charles Patty ni punya signature handlebar dia. Dia ni rider yang selalu main trick nose manual. Dia design untuk kesenangan trick yang dia selalu main lah. Untuk buat nose manual, untuk trick macam dia selalu main. Okay, so dia punya geometri dia, back sweep dia ada 10 degree. Macam yang lama saya punya lebih sikit, ada 12. So beza 2 degree pun kadang memberi beza yang banyak juga. Yang lain semua lebih kurang sama je, cuma design dia memang sangat cantik. Korang tengok crossbar dia, dia ada macam curve sikit kat sini. Dia ada curve sikit kat sini. Itu yang membuatkan dia sangat menarik dan tertarik, yang membuatkan saya rasa nak cuba pakai handlebar ni. Dan geometri dia tak lari jauh. Ketinggian dia 9 inci. Macam handlebar lama saya, tapi design yang berbeza. Lebih, orang kata sekarang trending banyak pakai 4 pieces kan. So why not kita ikut trend juga kan. Itu sedikit review, dan kita yang paling penting kita kena pasang dulu dan kita cuba macam mana rasa dia bila atas basikal. Okey, jom. Ini by N Autumn Bikes, warna hitam. Cantik kan? Alright guys, dah pun siap pasang. Macam ni lah rupa dia. Handlebar baru saya. Tengok dekat sikit. Cantik ke tak? So guys, inilah dia handlebar nose tracker daripada Autumn Bike. Dia kalau nampak secara fizikal dari depan dia, nampak jahat, nampak garang. Memang cantik gila lah, memang saya suka gila. Kita dah melalui proses-proses untuk pasang dia tadi. Kalau korang tengok kan, pasang grip, pasang by end. By end ni penting Kalau kita sayang handle mahal kita ni, kita nak protect dia, kita kena pakai by end ni. Dan dia juga berfungsi untuk stopkan grip ni daripada bergerak keluar. Sebab kadang-kadang ada licin kan macam ni. Tadi saya pasang grip, korang tengok saya pakai shampoo Baby Johnson sebab nak bagi licin, nak masuk senang kan. So dia belum kering lagi, so dia ada gerak-gerak sikit. Macam ni lah saya pasang handlebar baru by end daripada Autumn Bikes, aluminium. Harga dia dalam 60-70 ringgit. Grip murah, RM15 je saya beli dekat Shopee. Nanti saya letak link. Lepas tu handlebar ni kalau korang nak dapat, kita cerita harga dulu.
Okay, handlebar ni harga dia lebih kurang dalam 500 lebih, dekat RM600. Kat mana nak dapat? Korang boleh beli, order online dekat Double Control BMX daripada Thailand. Kat Malaysia tak ada jual handlebar ni. So for the time being stok banyak dekat Thailand. Ataupun korang boleh beli order direct dengan Autumn Bikes. Harga dia lebih kurang macam tu lah, tak termasuk shipping dengan tax lagi. Itu korang kena ambil kira juga. Okay, so far saya sangat-sangat happy dengan handlebar baru ni. Memang cantik. Apa kata, kita try dulu buat satu trik je, satu trik. So aku rasa dia macam ringan. Saya sangat-sangat happy dengan handlebar baru saya ni, Autumn Bike Nose Tracker. Sebelum korang nak consider beli handlebar, korang kena tentukan geometri apa yang korang nak pilih ni. Setiap handlebar ni bukan kita kena tengok design dia saja, kita kena tengok geometri dia juga. Adakah geometri dia memudahkan untuk kita punya trik ataupun kita rasa susah lagi. Macam saya punya handlebar sekarang ni, dia punya back sweep dia ada lebih kurang 10 degree. Bukan lebih kurang, 10 degree back sweep. Kalau korang tengok daripada tepi, dia macam ada chopper sikit, dia ke belakang sikit. Tujuan dia adalah untuk memudahkan kita main trik-trik depan. Macam contoh nose manual. Nose manual kalau ada back sweep sikit, kita tak rasa sakit dekat pergelangan tangan. Kalau korang perasan, kebanyakan rider yang main trik belakang, back wheel, handlebar dia banyak straight. Betul-betul flatland punya geometri lah tu. Kalau yang ada back sweep banyak tu, dia dah ada influence daripada BMX street punya geometri lah. So trik nose manual tu kan trik street juga, so back sweep tu membantu. So far overall untuk saya lah, handlebar ni saya happy. Saya rasa sesuai untuk main trik depan dengan belakang. Tak ada yang rasa janggal ke, tak ada rasa pelik ke, tak ada rasa macam tak sedap ke. Sebab saya dah biasa dengan geometri macam ni. Kalau saya tukar pakai geometri yang betul-betul flatland punya, memang saya rasa pelik. Sebab saya banyak main push trik depan, memang rasa sakit, wrist kan. Harap video ni dapat memberi banyak info kepada korang, dapat membantu dalam pemilihan handlebar apa yang best. Video ni sampai di sini saja. Korang suka tak handlebar baru ni? Saya memang suka lah, sangat-sangat berpuas hati. Oh, lupa nak cakap, handlebar ni saya potong 2 inci sebelah. So 2 inci sini, 2 inci sini. Dia punya total lebar dia adalah 29.6, sama dengan handlebar lama saya. So saya ukur handlebar lama dan potong sama dengan ukuran handlebar baru yang ni. So tak banyak beza sangat, tapi dia rasa macam pelik, ringan sikit. Tapi okey, bagus lah, which is better lah kan. Okay guys, kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum, bye bye.